Bayangkan kau duduk dalam bola kaca kecil, tergantung di bawah pesawat pengebom pada ketinggian lebih 6,000 meter. Bila musuh tembak, kau orang pertama kena. Inilah tugas paling menakutkan dalam Perang Dunia Kedua. Ball Turret Gunner aka The Flying Coffin. Ini pesawat pengebom B-17 Flying Fortress, dan di bawah pesawat ini ada ball turret yang berfungsi untuk menembak pesawat musuh dari bawah. Pesawat ini terbang di altitude yang sangat tinggi, di mana udara sangat nipis dan suhu di bawah sifar. Ball Turret Gunner berada di bahagian paling bawah pesawat dan tergantung di luar, menyebabkan mereka terdedah kepada sejuk melampau dan sesak nafas kerana kekurangan oksigen. Masalahnya, ruang dalam turret ni sangat sempit. Gunner perlu melipat badan dalam fetal position supaya muat. Tak boleh berdiri, tak boleh lari. Kalau turret rosak, tak boleh ditarik naik dan pesawat terpaksa buat emergency landing. Peluang untuk selamat almost zero. Ball turret juga sasaran paling mudah buat pesawat musuh. Musuh akan sengaja tembak dari bawah kerana itulah titik paling lemah pesawat. Ball turret ini hanya dilindungi oleh plexiglass dan besi nipis sahaja. Cukup untuk menahan serpihan kecil, tapi peluru dari pesawat musuh masih boleh tembus. Sebab tu kadar kematian Ball Turret Gunner antara yang tertinggi dalam kru pengebom Perang Dunia II. Walaupun tanpa perlindungan sebenar, mereka tetap masuk ke dalam bola maut itu demi melindungi rakan seperjuangan di atas pesawat.